Tidak semestinya yang keluar dulu, yang sebut dulu tu hak tu keluar dulu, tak mesti. Sekarang ni dia guna waw di sini. Betul dah. Cuma kalau orang menyalahkan apa-apa yang mana-mana, itu tak erti, tak ngaji. Kalau ngaji selesai. Sedangkan di sana dia sebut fa, thumma, jelas menunjukkan tertib. Hak di sana tu, hak 272 tu tertib apa dia? Basuh kemaluan dulu, lepas tu ambil air semaya. Bukan air semaya dulu, lepas tu basuh kemaluan, seperti zahir di sini. Di sini pun tak boleh pakai gitu, tak boleh pakai gitu. Perawi yang sahih, kalau dia pindah pun dia tetap masih terikat dengan kaedah lagi. Orang yang reti dia boleh faham. Orang yang tak reti mungkin keliru. Tapi kalau orang ngaji tak keliru. Di sini walaupun sebut basuh kemaluan, kemudian tidak semesti ia dibasuh kemudian. Sebab ataf dengan waw. Kata penghubung itu, waw tu. Kata penghubung dia, waw. Bukan fa, bukan thumma. Itu kaedah. Tapi sebab tu kita kata saat ni nota 157 tu, hadis ini merupakan salah satu pegangan sokongan, bukan utama. Imam Bukhari pun tahu dah, dia takkan nak pegang dengan benda hak setara ni. Hak lain banyak lagi. Hak lain banyak lagi. Bagi Imam Bukhari, menyentuh perempuan tak batal air semaya, menyentuh kemaluan tak batal air semaya. Sebab tu dia tidak buat bab. Imam Bukhari tak nak buat bab dalam kitab dia supaya orang lain. Kalau dalam Tirmizi, al-wudu mim masjid zakar, wudu kerana sentuh kemaluan, ada tajuk. Imam Bukhari tak buat sebab dia tak setuju, dia tidak pendapat lagu tu. Begitu juga wudu kerana bersentuh-sentuhan dengan perempuan, tak ada dalam Bukhari. Bila tak ada, ulama-ulama faham dia tidak faham gitu, dia tak terima hak tu. Hak dia terimanya apa dia? Iaitu tak batal air semaya. Kita setuju ke kita tidak setuju, itu hal kita. Dia telah buat kerja dia. Kalau nak ikut hak dia pun tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Nah, itu cara fahamnya hadis ni. Kita kena ayat. Kena ayat betul. Di sini ni pegangan sokongan saja. Di kalangan sahabat pun ramai hak kata sentuh kemaluan dia tak batal air sembahyang. Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali sendiri, Sayyidina Ali kata, aku rasa tak ada beza pegang kemaluan dengan pegang lingon, pegang hidung ke, rupa salah satu anggota tubuh kita, kata dia. Tak batal air sembahyang bagi dia. Kita nak main-main orang-orang besar, kita tak terima, duk dia sudah. Jangan dikata salah kau gitu gini. Sebab apa? Kena orang-orang besar tu, bukan jalan-jalan orang. Itulah berkenaan dengan apa ni, mandi junub. Artinya yang dapat kita simpulkan di sini, jangan keliru wuduk dulu sebelum mandi. Wuduk dulu tu memang jelas sebelum mandi. Kalau wuduk kemudian, tak boleh kau. Kalau wuduk kemudian tak boleh. Kalau dengan sengaja, tak ada apa-apa sebab, tak boleh. Sebab apa? Nabi tidak pernah buat. Tak ada dalam hadis sebut Nabi ambil air semaya kemudian, tak ada. Kita kena ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, apa kelebihan? Boleh pahala. Bukan saja nak pahala. Nak pahala ni tidak nanti duduk semaya sunat atas kain sejadah tu, tak tinggal kain sejadah, tak mesti gitu. Setiap orang kita buat, kita mandi junub kita boleh pahala, kita masuk jamban boleh pahala, kita tidur boleh pahala. Kalau tidur, masuk jamban dan mandi junub tu mengikut sunnah Nabi, boleh pahala selalu. Tidak nak celah mana nak pahala lagu tu. Dengan sebab tu kita tengok orang-orang yang reti nampak relax, dia beragama. Sebab apa? Dia tahu semua tu boleh pahala, tapi kena cara. Kecuali kalau seseorang itu tengah dia mandi tu, dia batal air sembahyang, dia terkencing ke, dia terkentut ke, dekat nak sudah mandi, ketika tu baru kena ambil air sembahyang.
Kerana tu, bukan, kalau kita tak ada apa-apa sebab, memang kita tak terkencing, kita tak terketuk apa-apa pun, kita boleh, biasa lagu tu, kita sihat benar lah. Sihat benar, orang sihat. Maka tak boleh kita nak ambil air semaya kemudian, kecuali dalam keadaan tadi. Dan air semaya sebenarnya tak perlu dah. Bila kita mandi junub, kalau tak ambil air semaya pun sah. Tapi mengikut Daud Zahiri tadi, kata tak boleh, wajib, tak sah air mandi junub itu kalau tak ambil air semaya. Tak apalah kalau kita tak pakai hak tu, sekurang-kurangnya sunnah. Kalau kita tak ambil air semaya, sah juga. Sebab dia sudah masuk dalam hak besar. Dia hukum dalam agama ni banyak perkara, hak kecil masuk dalam hak besar. Sebab puasa Nail lah, puasa Nail dengan puasa qadha. Kalau perempuan tu dia tak boleh semaya kan, bulan puasa tu dia qadha pada bulan Syawal dengan niat puasa Nail juga masuk, boleh masuk. Dia masuk dalam hak besar. Tapi kalau kita niat puasa Nail, tak jadi qadha. Kalau kita niat qadha tu hak besar lah. Qadha tu lebih besar, muka kita qadha hak wajib kan. Puasa Nail bukannya wajib. Bila kita buat hak besar, dia masuk, hak kecil ni masuk dalam. Tapi kalau kita niat puasa Nail, tak jadi hak qadha tu, kena puasa suku pula. Itu kaedah dia. Banyak lagi lah hak lain-lain yang lagu tu. Dia hak kecil masuk dalam hak besar. Mandi junub ni kalau kita tak wuduk pun tak apa. Tapi kalau nak dapat sunnah, wuduk dulu. Kalau kita ni tidak bermasalah. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW ni seorang yang sihat. Sebab biasanya manusia ni kalau tidak sihat, dia akan terkencing tengah-tengah tu. Dia akan ketuk macam-macam, timbul masalah. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW seorang yang sihat. Sebab apa? Dia tidak berhadas dah lepas pada tu. Lepas pada dia ambil air semaya kan, dia tidak akan terkencing, dia tidak akan ketuk dak. Dia seorang yang sangat sihat. Kita dapat faham situlah. Tapi orang biasa, kalaulah terkencing, dia kena ambil air semaya semula lah, sebab dia kotor dah, berhadas dah. Tapi kalau dia awal mandi dia, lepas pada dia kencing tu, dia basuh lagi tubuh dia, rata pula, tak apa, tak ambil air semaya. Ni kalau dia sudah mandi selesai dah, dekat nak sudah tu terkencing. Terkencing tak boleh lah, sebab sudah batal dah air semaya. Kena ambil air semaya lah. Dengan sebab terbatal air semaya, kita ambil air semaya tak apa selepas mandi tu. Kalau tak bolehnya sengaja, tak ada sebab, tak boleh. Kalau tak ada sebab, kena buat dulu. Tak ada sebab tu lagu mana? Kita tidak jenis dedah lah orang kata. Tidak jenis besar kau dedah kau apa kau, tu. Kalau hak dedah tu lagu lain cerita, tak apalah, kerana ada sebab. Tapi kalau mandi tu masih lepas pada tu lama lagi, lepas pada kecil tu basuh pula, rata pula, tak apa, tak payah. Sebab kita tak sudah lagi mandi, tak payah ambil air semaya lah. Kalau kita mandi lagi lepas pada tu, kita mandi lama misalnya, tak apa. Itulah hukum berkenaan dengan berkenaan dengan wuduk sebelum mandi ni. Wuduk sebelum mandi ni. Lepas tu dia sebut, inilah cara dia mengalihkan kaki. Apa alih kaki dalam hadis? Mengikut Imam Syafi'i, kebanyakan ulama, dia kata hak moleknya ambil air semaya lengkap dengan basuh kaki sekali. Hak di sini ni kata dia sebab Nabi SAW duduk tu tepat lecah atas tanah, bukan atas semin macam kita lah. Atas tanah dia ngecik, dia nak jimat air, dia basuh kemudian sekali tu, sempurnakan wuduk dia. Lepas pada tu bersih selalu. Kalau dia ambil air semaya dulu sekali dengan basuh kaki, maka banyak air. Lepas tu kemudian kena basuh pula, muka dia ngecik. Sebab tu dia basuh kemudian. Ada sebab, bukan saja-saja. Tetapi Imam Bukhari dan ramai lagi yang lain, dia kata tak, memang lagu tu. Sebab dia kata inilah cara